tahu tak, pada 21 September 1976, seorang wanita Jerman bernama Annelies Michel, berusia 23 tahun, meninggal dunia di Klingenberg am Main, Jerman. Namun kematiannya bukan disebabkan kemalangan yang biasa. Ia berlaku selepas berbulan-bulan bertarung dalam ritual keagamaan yang dipercayai bertujuan untuk menghalau gangguan yang dialaminya. Semuanya bermula pada tahun 1968. Ketika Annelies masih remaja, dia mula mengalami sawan dan didiagnosis dengan epilepsi, kemudian masalah kesihatan mental. Walaupun menerima rawatan perubatan, keadaannya semakin merosot. Dia mula melaporkan halusinasi, dengar suara-suara yang aneh dan ketakutan yang sangat teruk terhadap simbol keagamaan. Keluarganya percaya Annelies bukan sekadar sakit, tetapi diganggu makhluk paranormal. Selepas beberapa permohonan, pihak gereja akhirnya membenarkan ritual pengusiran syaitan dilakukan. Selepas hampir 10 bulan, Annelies menjalani lebih 60 sesi ritual yang dirakam dalam bentuk audio. Sepanjang tempoh itu, keadaan fizikal Annelies makin lemah. Dia berhenti makan sepenuhnya dan tubuhnya menjadi terlalu uzur dan lemah. Pada hari kematiannya, berat badannya merosot dengan teruk akibat kekurangan zat dan keletihan yang melampau. Selepas kematiannya, kes ini mencetuskan kejutan yang besar di Jerman. Ibu bapanya dan 2 paderi dibicarakan dan didapati bersalah kerana kecuaian, gagal mendapatkan rawatan perubatan yang mencukupi. Mahkamah memutuskan bahawa Annelies sebenarnya memerlukan rawatan kesihatan mental, bukan hanya ritual semata-mata. Hari ini, kisah Annelies Michel dikenal sebagai pertembungan tragis antara kepercayaan, ketakutan dan sains perubatan. Menjadi satu peringatan bahawa salah tafsir terhadap penyakit boleh membawa akibat yang tidak boleh dipulihkan. Saya akan memainkan audio sebenar Annelies ketika dirasuk dan awak semua boleh tentukan sendiri. Ich hab berichtet, so dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag die Idiotsnase noch so lang, bis es krepiert. Die saublöde Weib. Und geht kein zurück. In alle Ewigkeit. Wer ist der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler? Fällt dir mehr. Oh, den haben wir gelogen.